Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam satu pertemuan, dan insya-Allah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadikan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang penuh mendapat keberkatan, mendapat rahmat, dan yang paling penting adalah pertemuan yang menjadi tanda amalan kita di dunia yang kita boleh bawa ke akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun perjumpaan kita ini dalam keadaan santai, dalam keadaan mungkin masing-masing kesibukan, masih lagi menguruskan hal ehwal kerja dan sebagainya, ada urusan rasmi, ada urusan keluarga dan sebagainya, tetapi insya-Allah masa yang ada, masa yang terluang, kita isilah dengan satu benda yang bermanfaat supaya apa saja yang kita lakukan di dunia ini dapat kita bawa sampai ke akhirat. Begitu juga apa yang kita makan, insya-Allah dapat juga kita bawa ke akhirat. Apa yang kita pakai, insya-Allah dapat kita bawa manfaat juga ke akhirat. Yang terlebih penting juga pada hari ini ialah apa yang kita tuturkan pada hari ini, apa yang kita cakap, apa yang kita sebut, mudah-mudahan menjadi satu benda yang kita boleh bawa ke akhirat. Yang kita risau adalah yang kita bawa nanti adalah satu benda yang menjadi malapetaka kepada kita. Apa yang kita ucapkan di dunia ini menjadi satu perkara yang malang, terpaksa kita pikul beban di akhirat. Kenapa? Pertamanya mungkin kita tak menjaga hak-hak orang lain, kita tak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga hak Rasul, tidak menjaga hak agama, hak masyarakat dan sebagainya, menyebabkan kita di dunia ini kita dah mungkin hidup dalam keadaan kita rugi, di akhirat kita membawa lagi kerugian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini sebenarnya dijadualkan berprogram di di Kuala Terengganu. Kalau ikut jadualnya habis program ni ke petang. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana program disingkatkan oleh kerana cuaca yang tidak baik. Bagi kita lah tidak baik ni kerana hujan. Makna hujan ni biasa membataskan sedikit pergerakan. Tapi tidaklah kita menjadikan hujan ini satu malapetaka. Kenapa? Selalu kita sebut 2-3 minggu yang lepas kita selalu merungut. Merungut apa? Merungut cuacanya yang panas, cuacanya yang agak kering, dan kita pun rasa kurang nyaman untuk kita nak beraktiviti dan sebagainya. Alhamdulillah 2-3 hari ini Allah takdirkan hujan mencurah-curah. Mungkin itu juga untuk nak memberikan rahmat, untuk memberikan satu benda yang mungkin bagi kita rasa satu yang tidak bermanfaat, tetapi mungkin bagi mereka yang lain yang mungkin telaganya kering dan sebagainya, ataupun mungkin juga tumbuh-tumbuhan yang perlukan kepada air hujan untuk nak lebih segar, untuk tumbuh-tumbuhan yang baru, umpuk-umpuk baru nak tumbuh dan sebagainya. Maknanya keperluan kita ini pelbagai. Jadi bersyukurlah di saat orang lain masih terlantar di rumah, kita masih lagi bebas ke sana kemari. Di saat orang lain, kalau kita lihat kepada sekeliling kita, mereka yang bermotosikal terbatas pergerakannya. Kenapa? Kerana hujan. Syukurlah kita masih ada kereta yang kita ni tidak tertakluk kepada kalau hujan tu tak dapat kita nak bergerak ke sana ke sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya hari ni nak selit beberapa scene ataupun beberapa kalau disebutkan sebagai insiden, sebenarnya bukan insiden. Tadi saya sewaktu taklimat tadi, maknanya pengarah program dia tanya, oleh kerana kita berprogram ni di Kuala Terengganu, kebetulannya pengarahnya itu berasal dari negeri Kelantan. Jadi bahasa yang diguna tu dibawa bersama, maknanya menggunakan logat Kelantan lah kalau kita kata. Jadi hari ni pengarah tanya, lagu mana kota baru, mari ujar ke? Hari ni mari ke program ni ujar ke? Jadi ada setengahnya jawab, ada setengahnya tak jawab. Jadi kita kena maklum. Sebenarnya kalau kita datang ke negeri Terengganu ni, di Terengganu ni tak ada istilah hujan, yang adanya ujang. Ujang. Dia ada jawab Ganu dah hujan, tapi ujang. Itu belum lagi kita masuk kepada sahabat-sahabat kita yang di sebelah pantai barat. Mungkin kalau kita sebut hujan ni tak faham.
sebut hujang pun orang tak faham. Tapi bila sebut hujan, semua boleh faham. Jadi begitulah kepelbagaian ni sebenarnya boleh membawa pertamanya kemesraan kalau kita uruskan dengan baik. Tetapi kepelbagaian ni kalau kita tak pandai nak urus, dia akan jadi suatu benda yang kalau boleh saya sebutkan sebagai malapetaka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di awal perkenalan tadi saya dah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulu qawlan sadida, dan kamu ucapkan, kamu kata, kamu sebut qawlan sadida, hanya perkara yang betul, hanya perkara yang benar, hanya perkara-perkara yang diyakini benar. Qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, melalui apa yang kita buat, kalau kita ucap, kita sebut, kita kata suatu benda yang baik, Allah akan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam masa yang sama, walaupun kita kata kita tidak beristighfar, kita tidak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan cara kita bercakap suatu benda yang baik, benda yang bermanfaat, benda yang kita yakini benar dan betul, maka dalam masa yang sama Allah perbaiki amalan kita menjadi amalan lebih baik. Dan di kala yang sama juga Allah memberikan kita keampunan. Disebut tadi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah SWT sambung lagi, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, dia akan mendapat kejayaan atau yang gemilang, makna kejayaan yang besar. Faza fauzan azima, kejayaan yang besar, yang agung. Maknanya hari ni tuan-tuan dan puan, kita tidak perlulah, kalau kita kata kita ni tidak ada ilmu untuk kita nak sebarkan kepada orang lain, tapi cukuplah dengan kita hanya berkata yang benar, itu dah memadai. Ataupun kita ambil lah sebagai mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang dia rasa dia beriman kepada Allah dan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari hari kiamat, falyakul khairan, adalah dia berkata suatu benda yang baik. Maknanya kalau dia tak mampu nak berkata sesuatu yang baik, daripada dia bercakap menyebabkan orang lain kemurungan dan sebagainya, menyebabkan orang lain bergaduh, lebih baik disebut tadi falyakul khairan aw liyasmut, maka pilihlah untuk berdiam diri, tak perlu nak cakap apa-apa. Kenapa? Kadang-kadang kita perlu melihat situasi, dan yang benar ini tak semestinya kita mesti sebut di semua tempat. Kenapa kita perlu menilai? Sebagaimana yang kita sebut tadi, ada beberapa perkara yang mungkin tidak difahami. Sebagai contoh saya kata tadi, di Kuala Terengganu kita berprogram hari ni, pengarahnya sebut hujan. Jadi di Terengganu ni disebutnya ujang. Jadi situ dah ada konflik. Walaupun konflik tu tak ada siapa dah. Tapi nak sebutnya kalau kita tidak uruskan dengan baik. Dan dalam masa yang sama, misalnya ada kawan-kawan kita daripada Pantai Barat dan sebagainya, lagi dia keliru. Hak mana satu ni hujan, hak mana satu hujang, hak mana satu hujan. Tadi keliru. Bagaimana orang yang selalu selalu kalau kita sebut selalu dibuat berseluruh. Kalau mereka datang ke Kelantan, kita selalu sebut kalau mari Kelantan, kalau orang Kedah ni kalau mari Kelantan, di Kelantan tak ada ayat, tak saya cari, tak ada ayat di Kelantan. Kenapa di Kelantan kita ada air, kita tak ada ayat? Kita pergi pula ke Kedah, orang Kedah pun kata kita, oh nyaya orang Kelantan mari jauh-jauh, di Kedah kita tak ada air. Kita pun kata sudah lah, lagu mana Kedah tak ada air. Rupanya nak rakyat di Kedah ni kita pakai ayat. Jadi tak ada lah tu. Tu kita nak cerita benda-benda lagu tu ni, benda-benda kata pemanis mulut untuk kita nak bersenda gurau. Tapi ada kalanya gurauan kita ni, kalau kita tak uruskan dengan baik, kata-kata kita ni menyebabkan kita ini pertamanya mencetus kepada perkara-perkara yang tidak baik, dan seterusnya kata-kata kita ini adalah boleh menyebabkan kita dapat dosa berantai. Hari ni kita bercakap sesuatu benda kita dah tuturkan, dah tular, kita nak kutip balik tak boleh. Orang kata supaya kita buai apa dia, buai batu di laut lah. Kita buai batu-batu kecil ni kan kita buai di laut. Nak pergi kutip balik tak boleh dah. Ataupun kita buai batu atas jalan, bila-bila jalan ni kita buai, kita tabur. Betul kita boleh kutip balik, tapi kalau ada 100 biji batu yang kita taburkan, kita nak kutip balik, nak dapatkan balik 100, kita tak akan dapat. Begitulah juga dengan kata-kata kita. Walaupun kita tarik balik, kita minta maaf, kita minta ampun dan sebagainya kepada orang berkenaan, tetapi yang di-share, yang ditularkan kepada orang lain itu, benda tu kita tak nak padam. Jadi kena terimalah hakikat kita yang memulakan suatu benda yang tidak baik dan diikuti oleh orang lain, kita juga mendapat saham. Sebab itulah dalam setiap doa kita ni diajar, untuk guru kita ajar, kalau kita nak berdoa, kita minta keampunan daripada Allah SWT, kita sebut jangan untuk diri kita saja. Contohnya
sebut Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Nah, kita royak ampunkan aku. Wali walidayya, kedua ibu bapa aku. Lepas tu kita sambung lagi di ujung tu, kita sebut wali ashabi huquqi alayya, juga kepada orang yang berhak ke atas aku, orang yang telah aku guriskan perasaan dia, orang yang telah aku ambil hak dia, aku nak hantar klik tak boleh dah, mungkin dia mati, dia meninggal tak tahu gimana, ataupun kata-kata ni hak aku royak negeri rata dan rakyat klik tak boleh. Jadi kita doa lah, kita sebut dalam doa kita sebutlah kepada wali huquqi alayya, juga kepada orang yang berhak ke atas kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ni tidak tergolong ke dalam mereka yang dikatakan rugi, yang kita bimbangnya atas dunia rugi dah fikir kat orang, di akhirat esok-esok kita juga rugi. Dan akhir sekali kita ambil lah sebagaimana yang selalu disebut ayat yang cukup jelas kepada kita ni, supaya kita ambil peringatan yang kita ni sebenarnya apa saja yang kita ucapkan, apa yang kita tuturkan, kita tidak akan terlepas daripada segala catatan yang dibuat oleh dua malaikat, yang mana disebut ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu benda pun kalau kita lafazkan, kalau kita sebut, kita tuturkan, kita cakap, ianya tidak terlepas daripada catatan dua malaikat itu, raqibun atid, raqib dan atid. Jadi sama-sama lah kita ambil perhatian supaya kita tidak terlalu bermudah-mudah dalam kita orang kata mulut kita, mulut aku ikat aku. Kalau kita kata mulut aku ikat aku, tak apa, kita duduk tak ada orang dalam bilik, kita kacak sahaja, kata nak kata apa kata kita, kata kat orang tak boleh juga, kita nyumpah kat orang walaupun kita duduk seorang, apa duduk saja. Kita duk maki-maki walaupun kita tak kata kat orang, tapi kita sebut satu benda yang buruk, ya udah dosa juga walaupun tidak melibatkan orang lain. Jadi sama-samalah kita ambil perhatian, apalagi kalau kita tersebut pasal orang. Kenapa kita sebut pasal orang ni kan? Kalau kita bimbang ni, manusia ada 2-3 perkara benda yang paling payah dia nak buat. Payah yang pertama nak minta maaf dengan orang, nak tebik mulut nak minta maaf ni payah. Payah yang kedua nak ucap terima kasih kat orang, cukup payah. Walaupun kita kata apa salahnya kalau orang terima kasih, tak panggil tak belacuh pun lidah, panggil tak ada lah kata lidah kena supaya kepanasan, kena api letak lidah, tak ada. Dan yang ketiga yang paling payah juga nak minta, nak tuturkan, nak keluar pada mulut kita lah, minta tolong. Nak sebut kata minta tolong tu pun rasa payah. Bila nak gapo-gapo dengan orang direct kita ya alih gani mata, terutama sekali kepada orang di bawah kita, isteri kita. Kadang-kadang kita nak gapo-gapo dua air, ada boleh tak kita ubah perkataan kita pada hari ni, kita ya boleh tak abang nak minta tolong sikit, ya ambil air, ya buat air. Oh ya, kata-kata yang lunak orang tino ni bila kita sebut kita, insya-Allah daripada dia ni sebenarnya dia rajin dah, tapi bila kita sebut kan bukan setakat air dia buat silap-silap tu, dengan jepuk dengan gapo dia tambah lagi buat. Dan lepas pada kita dapat satu perkhidmatan daripada orang, dapat pemberian daripada orang, ringankanlah mulut ucap terima kasih. Kenapa? Diajar oleh Allah Subhanahu taala dalam ayatnya disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan nikmat Tuhanmu, hak kita boleh nikmat ni kita kena sebut. Sebut ni ada dua benda, sebut kebaikan orang, kita gerak kat orang ni baik, orang ni gini. Kenapa? Kebaikan dia tu kita sebut, dia boleh pahala. Dan kita juga kalau kita sebut menyebabkan orang lain turut sebagaimana orang yang kita sebut tadi, kita dapat pahala. Dan dalam masa yang sama kita ucap terima kasih. Kenapa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yashkurun nas la yashkurullah. Mana-mana orang yang tidak berterima kasih kepada manusia ni sebenarnya tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dengan segala apa yang kita ada pada hari ni, kita ni cukup lekat belakang dah. Mulut kita boleh kecek lagi molek, tak ada kata apa ni Tuhan tarik nikmat kita daripada bercakap. Mata kita penjelah lagi, insya-Allah boleh tengok molek, telinga kita juga masih lagi dengar molek-molek. Insya-Allah sama-samalah kita ambil perhatian. Yang akhirnya saya nak tinggalkan dengan satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni adalah ayat penyesalan, ya Allah suruh kita memikir. Yang mana Allah SWT sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sediakan satu tempat yang sangat-sangat istimewa. Walaqad zara'na li jahannam, namanya jahannam, neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, yang mana aku akan isi dengan manusia dan jin. Manusia yang jin lagu mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang ada hati tapi tak reti-reti nak faham. Royak lagu mana bedek kelipah. Bukan tak faham sangat, tapi tak nak faham.
Walahum a'yun, ada mata boleh tengok dari nampak tapi tak dapat nak menilai lagi kebenaran. Duk suka pilih benda-benda hak uduh-uduh. Kita suka guna mata lalak daripada guna mata lebah. Dan walahum a'yun disebut juga ada telinga. Ni telinga dak dengar molek-molek. Tak boleh dak royak kadang-kadang orang dengar orang bel pun buat tak tahu. Dengar ni nampak orang ni kesusahan. Kita nampak kan, nampak merintih kesusahan ke gawa boleh sangat nak gitu. Mata ni nampak ni orang jatuh misalnya jatuh barang aku tolonglah kutik. Tak kailah dengan kita kutik tak ada tu jatuh taraf kita tak ada. Apa yang kita buat sebenarnya lah untuk diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau membuat baik sebenarnya bukan buat baik untuk orang, buat baik untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya kalau membuat benda hak tak comel, sebenarnya terbalik kepadamu juga. Maknanya walaupun di dunia ni mungkin tidak popular, di dunia ni mungkin kita tak rasa hasilnya, mungkin kita tak rasa, tapi benda tu boleh dah. Tapi jangan kita bimbang, di akhirat adalah bahagian kita. Kadang tu sahaja perkongsian daripada saya, insya-Allah. Saya sebenarnya bila-bila dalam perjalanan nak balik insya-Allah daripada Kuala Terengganu ni nak balik ke Kota Baru, tuan-tuan yang bersama saya insya-Allah yang mana ada menonton, mungkin ada lepas ni untuk tengok live ni, insya-Allah tolong doakan saya semoga perjalanan saya ni dipermudahkan. Perjalanan saya ni dikira sebagai perjalanan orang yang mari menuntut ilmu. Kenapa kita dah mulakan dengan sesi kita ni, sesi perkongsian. Mudah-mudahan Allah kira sebagai satu amalan yang baik yang boleh menjadi bukti antara kita semua di akhirat esok. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.